apakah bidang tugas penolong kanan pentadbiran dalam pengurusan sekolah? Okay, menguruskan jadual waktu, menguruskan pentaksiran dan penilaian, menguruskan prestasi akademik dan membantu guru besar dalam semua urusan pentadbiran sekolah. Seterusnya, apakah pendapat Puan berkenaan pentaksiran atau penilaian yang digunakan di sekolah pada masa kini dan apakah perbezaannya dengan pentaksiran yang lama? Okay, pada pendapat saya, pentaksiran pada masa kini lebih realistik, lebih telus dan penilaian lama lebih kepada exam oriented lah, berasaskan peperiksaan. Lepas tu, apakah mata pelajaran yang mungkin menjadi masalah kepada murid-murid di sekolah Gani untuk dikuasai? Bahasa Inggeris diikuti oleh matematik dan sains. Seterusnya, apakah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan dasar pendidikan di Malaysia? Okey, pertama sekali bagi SKGA ni lah, cikgu mengadakan pengajaran berasaskan modul lah. Mereka memberikan modul kepada murid-murid yang mendapat tahap 3 dan 4 untuk mendapat tahap 5 dan 6. Yang kedua, program Menti. Dan yang ketiga, klinik mata pelajaran lah, yang mata pelajaran yang menjadi killer subjek seperti bahasa Inggeris dan matematik. Seterusnya, apa cabaran yang dihadapi oleh pihak pentadbiran dalam memastikan kecemerlangan akademik murid? Pada pendapat peribadi saya lah, terlalu banyak program berkaitan dengan sukan dan kod akademik berbanding dengan program yang melibatkan akademik. Jadi, bagaimana pihak sekolah membantu murid yang lemah dalam akademik untuk meningkatkan pencapaian mereka? Okey, pertama sekali kita telah mengadakan kelas intervensi tahun 1 bermula dari bulan Januari lagi, iaitu program PIT1. Yang kedua, kelas pemulihan khas yang telah dijalankan pada hari pertama persekolahan lagi. Yang ketiga, bimbingan berfokus dalam bilik darjah. Maknanya guru mata pelajaran memberi bimbingan secara individu lah kepada murid yang mendapat tahap 3 dan ke bawah, iaitu tahap 1 dan tahap 2. Dan yang keempat, program PILAN untuk murid-murid tahun 4 yang tidak lulus, yang mendapat TP 3, 2 dan 1 dalam mata pelajaran BI. Seterusnya, apakah program kecemerlangan akademik yang dilaksanakan oleh sekolah dan sejauh mana keberkesanannya? Program yang dijalankan ialah program PBL, motivasi murid dan motivasi keibubapaan.